mendalami masalah. Waktu kita pergi ke photobooth di event universiti, tapi photobooth tu crowded dan berapa panjang untuk ambil satu gambar. Dan ataupun photobooth tu banyak orang dalam sehingga menyebabkan gangguan, menyebabkan gambar dia tak cantik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sabri Zulkifli dan kami dari tim DBS Media akan menentangkan solusi inovasi untuk masalah yang berlaku. Bukanlah sahaja yang fikir itu, kami juga berfikiran perkara yang sama dan kami telah brainstorm satu idea untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi apa isu utama photobooth konvensional yang telah ada sekarang? Jadi masalah pertama yang ketara ialah pengguna perlu beratur panjang untuk mengambil satu gambar. Ini menyebabkan mengambil masa yang lama untuk mengambil satu gambar. Dan yang kedua, gambar yang dihasilkan statik dan tidak interaktif kerana kurangnya penggunaan model AI dan AR dalam photobooth tersebut. Dan yang ketiga, di kawasan universiti terdapat banyak gangguan, terdapat banyak objek sehingga menyebabkan dalam gambar terdapat banyak gangguan. Jadi dengan produk AI powered photobooth ini, kami akan menyelesaikan semua isu yang berlaku yang telah kami sebutkan sebentar tadi. Jadi saya beri kepada Wardah untuk menggunakan tentang bagaimana photobooth ini berfungsi. Terima kasih Zuhair. Saya Wardah dan sekarang saya akan meneruskan dengan memberitahu bagaimana produk kami berbeza dengan mesin-mesin photobooth yang telah ada sekarang. Memang betul photobooth yang Zuhair beritahu tadi adalah photobooth yang gambar menggunakan kamera biasa. Tapi di pasaran sekarang, mungkin anda semua terfikir di mall-mall ke sudah ada mesin photobooth. Tapi apa beza dengan kami punya? Baiklah, ciri pertama ialah AI background removal. Kami menggunakan model segmentation untuk fokus dan cari subjek dan kemudian remove gambar. Gambar ini dipilih bersesuaian dengan event. Contohnya event Kongo UMP sekarang ni memang panjang barisan. Jadi kalau menggunakan kami punya photobooth, background biasa saja, ambil gambar, boleh tukar jadi gambar Kongo. Yang kedua, ciri-ciri ialah motion detection. Kalau photobooth biasa, yang gambar mesin photobooth yang sekarang, lepas kita pilih template tu, dia akan terus isi timer tu, dan ini menyebabkan pengguna tak sempat nak get ready, tak sempat nak pause. Jadi bila guna motion detection, pengguna akan lambai dulu, mesin akan detect yang pengguna dah ready, baru pengguna akan pause. Dan ciri yang ketiga ialah tanda tangan AR. Tanda tangan ni untuk letakkan sentuhan peribadi lah dekat gambar tu. Dan ciri yang terakhir ialah automated GIF generator. Mesin kami ni bezanya, kalau photobooth biasa dia hanya keluarkan gambar, tapi untuk produk kami dia juga akan menghasilkan clip interaktif yang semua boleh share di sosial media. Saya tahu mungkin setengah daripada anda semua tak faham lagi macam mana flow untuk gunakan mesin ni. Jadi kita boleh tengok dekat video simulasi. Jadi ini boleh gambar, ada tempat yang syarat.
lain untuk mereka punya peserta. Di sini kami letak per acara anggaran dia RM300 hingga RM800. Jadinya hanya 10 event per tahun kami dapat cecah maksimum RM8,000. Realitinya tak semua event dapat mengimplikasikan fotobuku kan. Sebab dia seperti kita tahu fotobuku yang sedia ada dia pasti mahal. Sebab satu dia menggunakan tenaga staff yang ramai, mungkin 2-3 orang, dan juga yang kedua dia menggunakan cepatan fizikal. Jadinya mungkin event yang besar ataupun event yang bajet dia tinggi saja yang mampu untuk adakan fotobuku. Tapi dekat sinilah tim kami menambah nilai industri, di mana yang pertama kami mengadakan solusi automatik dan juga kos rendah. Kami ini tak memerlukan staf yang ramai, mungkin seorang saja, dan pihak organizer tak perlu sediakan logistik yang banyak lah untuk kami. Yang kedua kami punya teknologi ni boleh diterapkan dalam berbagai sektor. Tak semestinya convocation, boleh jadi festival community, majlis perkahwinan ataupun majlis anugerah sekolah. Cuma apa yang berbeza, di setiap event ni kami akan tukar tema ataupun tukar branding lah, template semua tu. Tapi sistem dia sama lah untuk setiap event tu. Okay, yang ketiga, kami membuka peluang persawanan lah untuk pelajar universiti, di mana kami akan menjadikan setiap kami sebagai satu platform yang kemas panjang dan menggalakkan student-student untuk jadi gelar sebut ataupun agent service, guru semua. Okay. Jadi apa projek kita punya sumbangan pada alam sekitar? Banyak manfaatnya untuk alam sekitar. Yang pertama, projek ini dapat mengurangkan carbon footprint. Hal ini kerana gambar yang dihantar adalah secara digital yang dapat mengurangkan keperluan kecacatan dan penggunaan kertas. Yang kedua adalah peralatan yang digunakan adalah peralatan yang modular dan jangka panjang. Peralatan seperti kamera, lighting yang kami guna semuanya dapat digunakan selama bertahun-tahun tanpa menggunakan sisa elektronik jangka pendek. Dan yang ketiga ialah gambar ini dapat meminta semula kandungan digital. Gambar yang dihasilkan adalah gambar yang berkualiti tinggi. Jadi ini dapat digunakan semula tanpa perlu gambar baru. Soalannya kepada adakah produk ini dapat bertahan ada jangka panjang? Ya, betul. Boleh Sihat. Sebab produk ini dia adalah standalone produk, jadi dia tak bergantung kepada produk lain, dia hanya produk ini saja. Kos penyelenggaraan pun rendah dan ia juga fleksibel, boleh digunakan untuk pelbagai acara, jadi boleh adjust untuk keperluan. Sejurus dengan itu, produk ni kalau di universiti, ia boleh menyokong inisiatif kerajaan dalam agenda kampus hijau ke arah smart city. Jadi untuk pengetahuan semua, kami dia bersedia telah beroperasi dari tahun 2024 dan kami juga telah bekerja dengan banyak rakan khidmat lain seperti Ibu, kami masih hijau, dan pada tahun ini pada bulan April kami diinvite untuk buka fotobuku untuk majlis raya di Busan. Tapi kerana kami mengalami kekangan tenaga kerja dan bajet, kami tidak dapat merealisasikan serangan tersebut lah. Jadi sekiranya produk AI powered photobook ini dapat dilaksanakan, semestinya pengalaman pelajar dalam mengambil gambar akan menjadi pantas, mudah dan estetik. Itu sahaja dari kekurangan kami dan terima kasih.
waktu saya nak buka photobooth majlis raya tu, memang ada demand, tapi saya tak dapat nak buat. Saya tanya kawan-kawan dan juga saya bertanya juga dalam donation. Jadi kalau ada photobooth, akan ada tak yang nak datang, dan memang ramai yang support nak datang. Dan business model ni juga, kami sebabkan ini semua secara digital, jika vendor hire kami, organizer hire kami, kami akan tunjukkan pengguna untuk isikan email untuk dapatkan gambar tersebut. Jadi bila dah dapat bila user dah bagi email, organizer boleh kumpulkan data statistik by event. Kalau produk ini dengan adanya produk ni makin ramai orang tunjuk, maka dia boleh hire lagi. Kalau organizer tak bayar kami, kami memang solely kami pergi sana, kami kata gambar RM Jadi pertama sekali saya akan consult dulu dengan saya punya klien. Itu dalam hal ini majlis raya, iaitu Hillary. Jikalau mereka tak nak guna yang AI ni, mereka nak yang simple, yang konvensional, high resolution. Cumanya perlu maksudnya by cost tu kami akan buatlah bahan ni. Contohnya jika kami masih ada printer, kalau mereka nak konvensional punya photobooth, kami kena sediakan printer. Jadi kami akan buat rincian cost budget. Jadi kami akan minus juga lah cost printer 200 dan cost camera, operator. Apabila dapat tu kami akan propose, boleh kami datang, tapi mohon bayar sedikit untuk cover cost. Tapi dalam masa yang sama, kami akan develop by time. Kalau ada next event, kami dah tahu market macam mana, kami akan buat yang lebih baik lah. So, kalau compare with the service that ada di luar, your uniqueness is your AI, kan? So, betul tak? Ada AI, sebab selalunya dekat photobooth biasa memang kita pilih tu time terus start. Motion detector ni kalau sampai pernah guna phone Samsung kan, kita angkat tangan baru time tu start. So kita tak
kerja, macam mana nak hire staff. Tapi pada masa yang sama dia boleh sustain in terms of profit, margin pun boleh sampai ke target. So dia punya potential tu saya rasa yang bagus dia stay diri untuk bekerja. Saya pernah import untuk Mara dan Polis. Saya bukan videographer untuk projek tersebut dan saya dapati kurang dapat sambutan. Jadi kalau saya bercadangkan untuk next event tahun depan, saya akan supply produk, tapi maksudnya tak sediakan gambar lah, gambar hanya dan bila kalau dia tengok demand spike up, kalau kita dah sediakan produk, mungkin dia boleh hire kita, tapi untuk next time kita akan macam buka. So ini mungkin collaboration business dengan business. Kami semua sudah ada tahun sebagai direktur untuk startup saya dan mungkin saya akan progresi dengan mentor saya untuk mentor manja. Untuk kalau ada next event, saya akan panggil pelajar di sini. Kalau ada yang nak bekerja, ada saya. Lepas tu saya nak tanya dari segi IT, mana yang nak buat? Untuk IT supaya kami punya produk ni tak punya idea. Jadi IP registration untuk you, to make sure that orang tak tiru. Ini adalah awak punya. Macam mana orang nak buat? itu saya akan consult dengan mentor saya. Kalau idea ini kami akan kembangkan lagi, kami akan register. Tapi you dah ada produk, you patutnya dah boleh dah register IP untuk protect your product ni. So means that orang lain tak boleh curi lah idea you. Sebab barang ni dah ada, bila teknologi sudah ada, itulah kita punya harta, aset. So IP kita kena register dengan MyIPO. Di Kuantan pun ada MyIPO. So orang boleh dah orang ni register atas nama hak milik bertiga. Mungkin ada company yang boleh beli sampai harga RM50,000 your teknologi. So you akan dapat keuntungan. Bukan kita bercakap untung buat gambar RM3, RM5, RM8, bukan. So you kena tengok yang broad perspektif ya. So mana you punya teknologi, you nak cari orang, okey saya akan create lagi yang lebih baik. So yang ini saya akan jual RM50,000. Mesti ada company yang nak ambil. Tapi you kena register, I letak IPO dulu di MyIPO.